subscriber dan juga viewer dia beringin hari ini sekali lagi ada beringin nak keluar camping. Sebelum tu seperti biasalah, kami akan singgah dulu. Hari ini kita bos satu family dia beringin mai singgah di breakfast station di Jalan Langgang, Lustang. Kedai ni berdepan dengan Petronas, Jalan Langgang kan di sebelah sana tu Petronas. So bersebelahan dengan restoran Mi Langgang. So siapa-siapa yang berkesempatan nak rasa breakfast di kedai ni boleh cuba. Dia macam-macam juga lah. Ni kali kedua lah buat main kat sini. So dekat mana dia beringin nak bercamping hari ni, Sagi boleh cerita. Kita makan dulu. Alah makan apa lah? Pandai ambil kembang. Ana makan nasi lemak. Jepun tu betul ke? Jepun tu Ini berapa ringgit? RM5.5 Dia sebab faham, ada telur mata. Sedap. Sedap gitu. Okay, so kita makan ramai-ramai. Siapa beli? Kalau beli. tadi ya. Ana makan Breakfast set. Breakfast set. Sama juga muat dengan bok. Tu Lu makan roti goyang. breakfast set. Bawa makan breakfast set dan juga ni Dulur. Dia ni lo. Ni roti goyang-goyang. Goyang-goyang. Oh, yo, telur dah biji. Mau baloi RM6. Big station ni apa? Breakfast station. Breakfast station. Kat sini Ya. orang memang ramai. Ya, memang ramai. So dia punya toast tu sedap lah. So ni Jalan Langgar. Ya. Yang specialnya apa nama kedai ni, dia ada ni. Tu. Drive thru. So kalau kata tak mau dine in sini, kita boleh main parking kat sini untuk drive thru lah. Dia buat khas. Itu yang menarik tu. Dia berdepan dengan Petronas tu. Ya, tepat. Dah Langgang. Okey. Hai. Sekarang ni The Beringin Bo dan family berada di guak utama. Berhenti sat nak beli apa nama? Tambahan barang-barang untuk bercamping lah. Kan? So tajuk lah. Dalam 14 kilo lagi nak sampai. Bila sebut apa nama? Guak utama ni tahulah kat mana kan. Kawasan tu biasalah Dian lah. Cumanya campsite mana? Tunggu. Tak lama dalam setengah jam sampai. Okey?
apa nama, alhamdulillah dia bring in bawa anak-anak dah sampai di tapak campsite. So tengah duk buat naik dom, tiba-tiba hujan lebat jugalah turun. Agak tergendala sikit lah kan, tak sempat nak set up kemah. Okay, tak apa, kita tunggu hujan berhenti saat lagi kita sambung balik. Okay. Thank you.
Okay, hi semua subscriber dan juga viewer The Bring In. Okay, kami dah settle dah naik dom dan juga kemah. So untuk maklumat semua, ada benda-benda baru, gear camping yang The Bring In orang apa beli sagi, buatkan beritahu lah gear apa, benda apa, barang apa yang The Bring In orang apa gunakan untuk camping kali ni. So tadi sampai dalam pukul 1, lepas tu terus buat naik kemah. Masa mai tu apa nama panas terik, lepas tu tiba-tiba hujan lebat lalu, tapi dia sekali lalu je dalam 5 minit macam tu. So sekarang dah berhenti, lepas tu kami sambung terus naik kemah. Sudah naik kemah lah ni kat pukul 3 dah. Bila dekat pukul 3 tadi tengah hari tak makan lagi, so kami nak keluar saat ke Pekan Yan untuk makan. Lepas makan nanti kita buat set up kemah, dan insyaAllah petang ni buat akan tunjuk kawasan campsite. Dan untuk makluman juga, campsite yang The Bring In pilih untuk siri ke-17 ni adalah Jerut Dusun Campsite di Yan, Kedah. Okey. Okey, hai. Selamat petang. Okey, kami dah kembali dari makan tadi pukul 3 tu. So dah makan apa, relax. Ingat dah okey dah. Elok kami sampai balik di tapak campsite di Jerut Dusun ni tepat pukul 5. Tepat juga hujan turun dengan lebatnya. So nak setting tak boleh lagi tengok barang, dalam masjid lagi penuh lah kereta. So sajalah apa nama ke setting dulu, lepas tu nanti buat tour lah. Buat tour nak tengok dari depan sampai ke belakang keadaan di waktu 11 siang di apa nama Jerut Dusun. Dan juga insyaAllah kalau tak hujan malam ni, kita tour malam ni di Jerut Dusun. Okey, hai, selamat malam. Nampaknya hujan masih lagi tidak berhenti. So, Bon nak minta maaf lah sebab Bon tak boleh nak review petang tadi sebab hujan sangat lebat. So, insyaAllah tengok kalau esok pagi tak hujan dah berhenti, Bon akan start review lah esok pagi untuk keadaan siangnya. Satgi insyaAllah, walaupun sekarang ni masih lagi hujan, tapi tak apa, insyaAllah buat try tengok untuk review keadaan malam lah dekat sini. Sebab kita pun nak tahu juga kan, tapi rasanya macam tadi buat tengok dari dalam kemah lah agak cerah juga lah sebab dia sini banyak lampu. Okay, so sementara kita nak tunggu hujan berhenti, hujan seriat orang kata. So makan malam kita disediakan oleh Chef Ana dan juga Chef Muar lah. Hari ni mereka nak masak apa? Spaghetti bolognese dengan honey
chicken wing. Spaghetti bolognese dengan honey chicken wing. So Ana sekarang tengah ada potong apa nama mushroom button. Okay. So setakat itulah dulu, no? Okay. Memang kali ni apa nama basah lah, memang basah. Tapi apa-apa pun campsite ni menarik. Okay. Tunggu full review. Nah, sabar sat.
hai. Alhamdulillah Chef Ana dengan Chef Mo dah settle masak. So boleh nak tunjuk sikit lah. Ini adalah apa nama chicken, Honey chicken. honey chicken. Okay, honey chicken nampak macam delicious gitu. So ni koh spaghetti bolognese. Yang ni adalah spaghetti lah. Okay, so jom makan dulu. Lepas makan insyaAllah akan buat review malam lah dalam di campsite ni kan, di Jerut Dusun campsite. Okay, so jom kita makan dulu. Okay, hai semua. Okay. Ya, so buat nak start review lah. Keadaan malam. Okay. Untuk keadaan campsite esok pagilah buat review. Cumanya ketika ni buat cuma nak review keadaan malam di Jerut Dusun campsite. Untuk pengetahuan semua subscriber dan juga viewer, keadaan malam di sini sangat-sangatlah terang. Terang benderang, cerah. So sebab apa? Sebab kalau dapat semua tengok, dia banyak lampu tau. Lampu saja tu. Lampu keliling lampu sampai ke belakang. Keliling sampai ke belakang. Okay, so cuma ni boleh nak tunjuk secara kasar lah, secara ringkas dulu. Sebab kalau nak pi review malam ni dengan keadaan pun baru je berhenti hujan, so rasa macam basah-basah lagi ni, tak, kita buat secara ringkas lah. Okay, so di sini buat tunjuk dia punya entrance dia tu di depan sana. Entrance ni dia masuk situ, kita masuk dari situ. So dia akan jumpa apa nama jambatan lah, jambatan. Dulunya tak ada jambatan, sekarang dia pun berhajat buat jambatan. So terus saja ke rumah CEO lah kan. Tempat dekat CEO di sana, di sebelah surau tu. Kalau nampak surau tu, di sebelah surau tu. So di belakang surau tu ada 2 bilik air, satu perempuan, satu lelaki. Okey. Singki pun banyak. Dia ada macam kat sini ada satu singki, kat belakang sana pun satu singki. Tak mana dia nampak singki. Tu dekat situ pun ada satu singki dekat surau. Okey. Lepas tu dia punya plug point pun banyak. Di setiap pokok ada plug point. Plug point dia macam ni. Plug point dia, okey. Plug point dia macam ni. Dia kotak macam ni. Okey. Esok lah, esok pagi boleh tunjuk cerah sikit keadaan malaman. Okey. Lepas tu di sebelah sana tu dia ada sungai. Sungai dia, tapi sungai dia tak dalam sangat. Mesra kanak-kanak. Mesra ni rasa kita boleh mandilah. Dan selepas kita masuk tu, esok pagi boleh tunjuk ada apa. Esok pagi. So sana pun ada padang bola lah kalau nak main. Bolehlah kalau main family, bolehlah main bola di situ. Okey. Di belakang apa nama selepas di apa nama ni? Rumah CEO, sebelah rumah CEO tu ada macam rumah kontainer lah, 2 tingkat. Okey. So di depan tu ada dewan makan. Macam malam tu nampak tak ada orang makan. Dia buat makan barbecue kat situ. Di belakang tu ada kabin. Yang di sebelah yang cerah tu, yang tu toilet. Okey. Okey, Bo nak tunjuk sikit setup apa kemah Bo apa nama untuk kali ini di Jerut Dusun. Esok pagi macam biasalah, sekali lagi pun Bo tunjuk lah bagi nampak clear kan. Ni malam ni dia tak apa nak clear sangat. Okey, so inilah setup Bo. Bo buat macam ni. Di depan ni Bo letak panel S. Dan untuk makluman juga, Bo baru extend, baru tambah ni bedroom tent. Bedroom tent dari payung. Dan buat nak apa nama bagi kredit lah dekat Payung Dog Camp
sebab buat keluar apa bedroom tent ni yang sangat-sangat menarik, berbaloi dan agak besar juga. Boy ingat masa boy tengok dalam YouTube sebelum ni, boy ingat kecil. Tapi bila boy pasang, rupanya memang besar lah. Yang besar, boleh dalam 4 orang dewasa dan boleh tambah plus seorang atau 2 orang kanak-kanak. Memang agak besar. Okay, so lagipun bila dia buat macam ni, bagi boy macam ya, tak perlulah kita bawa banyak-banyak kemah ataupun kita nak ambil kemah, tak kisahlah L ke M ke T-Rex ke, kita nak buat dengan dom, lah tak payah lah. Tambah bedroom tent ni, boleh dapat lah macam ni. Okay, so bagi kita review lain. Okay, dan seperti biasalah, bawa lah juga payung L, bawa setup dia macam ni lah, lebih kurang berkahwinkan dia dengan apa nama Planet S. So nampak macam ni lah. Okay, so Boa dengan Ma akan tidur di bedroom tent. Anak-anak Boa akan tidur di Village L lah kan. Mereka nak duduk dalam ni. Okay, so inilah keadaan malam di Jerut apa nama Dusun Campsite, dan juga setup Boa untuk kali ni seperti lah Planet S ni Boa buat common space. Dan satu lagi sebelum Boa lupa, di belakang apa nama tapak apa Boa camping ni juga ada sebuah rumah lah. Ni pun boleh sewa. Dia boleh sewa. So cumanya Boa tak pasti di sini berapa tapak boleh masuk, tapi memang luas lah, luas. Nanti Boa tanya CEO dia berapa tapak yang boleh masuk, sebab Boa tengok memang luas kawasan dia sampai ke belakang sana. So tak perlu rasa gusar dan risau kalau kata kita penuh dan kita terpaksa tidur di belakang tu, kita pacak tent kita kat belakang tu, sebab keadaan memang cerah. So tak perlu risau. Okey. Dan situ pun ada sinki. Buat tengok hari. So Black Yak pun dekat belakang tu. Kalau kau tak mau main Black Yak ni, Black Yak tu sana pun dekat. Surau sebelah tu, semuanya komplit. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua subscriber dan juga viewer. Okey, seperti yang berjanji semalam, okey, pagi ni Boa nak review sikit lah tentang Jerut Dusun ni. So, kalau kita mai dari Pekan Yan, okey, kita akan jumpa pintu pagar macam ni lah. Di sini kena orang tak apa? Alert sebab dia tak bubuh signboard apa. So kita main slow, bawa slow sampai kat sini, kita corner masuk mai. Kita masuk mai. Kita jumpa jambatan ni lah. Ni jambatan ni pun baru buat ni. Dulu tak ada jambatan ni. Dulu kita kena hapung apa dia mah sungai ni. Okey. So nak tengok keadaan sungai, jom.
Okey, so buat tunjuk ni sungai dia lah. Okey. So ni dah sungai dia. Yang berlatar belakang kan Gunung Jerai. Ada sungai dah. Sungai dia tak dalam apa nama boleh lah masa kanak-kanak. Cuma kalau orang dewasa ni tak berapa nak puas lah mandi sebab cetek. Jom kita masuk dalam. Okey. Lepas je jabatan tu kita masuk nak ke tapak campsite. Di sebelah kanan. Sebelah kanan kan. CO dia pun buat kolam. So yang mana tak puas nak mandi di sungai tu, dia boleh mandi kolam. Dia ada two side lah kan. Ini untuk kanak-kanak, sebelah tu untuk orang dewasa lah. Okey. Okey. Untuk pengetahuan semua subscriber dan juga viewer, kolam ni juga dibuka untuk orang awam, tapi berbayar lah. Okey. So mana-mana yang rasa panas-panas nak mandi sejuk-sejuk ni, mai boleh main sini ya. Terjun. Okey, di sini juga selain daripada tapak apa nama camping, disediakan juga beberapa unit kabin. Contohnya macam di sebelah kanan ni ada kabin kontena 2 tingkat. Okey, yang di sebelah kiri ni pun ada 3 pintu. 1 2 3 4, ada 5 pintu. Ada 5 pintu kabin. Biasalah. Kabin besar. Dan juga satu yang semalam buat tunjuk tu di belakang kemah apa nama bar tu, yang tu kabin bata, rumah kecil kan belakang tu. Tu pun boleh untuk disewa. Okey. Dan seperti semalam yang mau tunjuk tu, ni dewan makan lah. So kalau kata duduk di kabin, nak main makan ramai-ramai dekat sini boleh. Nak berbarbecue kat sini pun boleh. Di sebelah kanan ni tu ada surau. So agak besar juga surau dia. So siapa-siapa yang peminat sini boleh lah. Kalau tak mau kalau tak mau solat dalam tent, dalam kemah, boleh lah main di sini. Agak besar juga. Okey, di belakang surau tu ada 2 unit bilik ayak lah. Sebelah lelaki, sebelah perempuan. Dan di sebelah surau reception lah ataupun rumah CEO. So mai saja parking kereta datang ni, terus pergi jumpa mereka untuk urusan pendaftaran dan juga tapak kemah. Okey. Kemudahan singki di sini ada 4 ya. Okey. So satu di sini, siapa yang memilih tapak kat dekat ni, boleh guna yang ni lah. Sini kalau kata satu lagi tu dekat surau. Siapa yang memilih tapak yang dekat dengan surau tu, di sana ada satu. Dan satu lagi, kalau kata lagi dua tu, kalau siapa ada memilih dekat dengan toilet, situ ada toilet belakang tu, tak payah api kan. Situ ada dua singki. So kemudahan singki sini agak banyak lah. Okey. Dan juga kalau kata rasa macam kita nak bilah atau kita nak tak mau pi nak mandi keboi, tak mau pi toilet kan, sini boleh mandi ni. Ni kau buka dekat tu, ni pancong ni, mandi boleh. Okey, ni adalah apa nama toilet dia yang di sebelah kabin. Okey, tingki ada sini. Dan satu lagi sebelum terlupa, tong sampah dia tak letak di setiap tapak. Dia cuma letak di dekat dengan singki. Dekat setiap singki disediakan tong sampah. So sampah kalau kita kumpulkan di tent dan kita buang di singki lah. Kalau lepas kita nak mai basuh pinggan ke apa, kita bawa sampah, kita buang dalam tong sampah situ. Okey. Bilik air dia bahagi 2 lah.
sebelah ni lelaki dan sebelah sana tu perempuan. Okey. Dalam tu ada 6 lah. 3 lelaki, 3 perempuan unit apa nama toilet. Dia ada shower, ada sinki dan juga tandas duduk. Sempoi tandas duduk. Okey. So satu lagi, ni boleh tunjuk. Belum lupa lagi. Plug point memang setiap, boleh katakan setiap pokok yang berdekatan ni adalah satu kotak tu lebih kurang ada 6 ataupun 4 plug point. So yang mana duduk jauh tu kena pakai extension lah kalau tak sampai. Kalau dekat tu tak apa, tak ada masalah. Macam bor parking dekat saja. So tarik macam tu je lah, memang dekat lah. Okay, so satu lagi. Okey, nampak kan kereta bor kat situ. Sebenarnya tak boleh parking dalam ni, tapi kebetulan semalam tak ada apa nama camper. So keadaannya luas, boleh parking. Tapi kalau kata full house atau ada ramai campers, kereta kena parking di luar lah. Di sana. Tu nampak kereta yang kat luar banyak-banyak tu kan. Yang tu yang banyak-banyak tu depa tak buka tent. Depa tidur, ada yang tidur di kabin, ada yang sewa di kabin 2 tingkat dan juga ni lah. Allah habis. Okey. Apa nama sekarang ni buat nak tunjuk apa nama setup kemah bawah yang semuanya bawa pakai dari payung.com lah. Payung.com lah, payung.cam lah kan. Macam dom bawa pakai Planet S. Okey. Kebetulan bila payung bawa keluar extension dia itu bedroom 10. So bawa pun ambil lah, belilah satu. So memang agak berbaloi lah, memang berbaloi lah. So mana-mana macam baca babak semalam, mana-mana camper yang apa nama nak cari kemah baru, bersarankan ambil dome dan juga bedroom 10 lah. Sebab satunya kita tak perlulah guna flashlight besar apa semua. So kita ambil macam ni memang berbaloi. Sebab depan dia untuk common space pun besar. Kalau hujan pun tak masuk. Sebab dia ni, dia ada ni pintu ni, TPU door ni. Cumanya dia dijual asing lah, asing. TPU jual asing, bedroom jual asing. Okay. Tapi tak apa, berbaloi. Beli satu apa nama? Satu set sini memang berbaloi. Semalam bawa tidur pun memang agak selesa lah. Walaupun dia orang apa? Ketinggian tu kita kena tunduk sikit. Kan? Sebab kalau orang tinggi tu memang, tapi tak ada apa lah, kita buat tidur kan. Nama pun bedroom. Saya tengok. Kita masuk tengok alam. Okey. Dan satu lagi bawa jugalah Village L bawah. Okay, Village L bawa setup seperti macam ni lah. Kan, buat attach juga dengan apa nama payung S, Planet S. Setup sambung dengan Planet S. Semuanya dia punya awning dia boleh letak di atas dome tu lah. Di atas dome tu, so tarik lah apa nama tali, ikat, tak mau bagi dia ni. So boleh nak tunjuk beza kalau kita pakai bedroom 10. Okey. So boleh nak tunjuk sikit perbezaan dia bila kita pakai bedroom 10 dan juga setup cara ni dengan Village L. Okey, untuk Village L, bila kita letak macam ni, so dia ada ruang lah. Dia ada ruang masuk macam ni. So kita rasa macam alamak tak kembas lah. Kan? Kita macam rasa macam tak cun lah. Tapi bila kita pakai bedroom ni, jangan risau sebab dia memang attach terus dengan dome. Dia memang attach, dia pakai zip. So kita zip dia dari sini. Memang semalam hujan agak lebat, tak basah lah, tak tembus di dalam, tak basah. Dan juga air pun tak masuk walaupun dengan anginnya kan. Memang tak masuk. Memang terbaik lah payung. Bila dia buat macam ni memang jangan duk risau dah kan. Kalau nak takut barangan dalam basah, tak basah. Macam yang ni pun
tak basah. Memang tak basah. Dalam pun tak basah. Cumanya kita nampak macam ada lopong kat sini sikit. Dia kata lagi nanti kalau hujan, ya betul, kalau sini hujan bawah ni basah lah. Cuma nak elok ke tak elok ke, tapi memang berbaloi lah, memang elok. So jom kita tunjuk dekat dalam. So nak cerita sikit tentang ventilation lah. Sebab takut sekali orang kata panas ke dalam. Okay, dia bagi ventilation memang besar lah ni. Memang besar. So boy tak buka ni sebab semalam hujan. So besar, dia ada tingkap besar. Dan kiri kanan pun ada ni. Dia ada kiri dan kanan. Tingkat so, tu buka dari dalam. Jangan duk risau lah. Memang sejuk. Memang angin boleh masuk. Semalam ketika bawa sampai tak hujan lagi, memang panas pukul 1. Bila kita dah set up benda ni, buat try buka dua-dua ni, memang angin masuk. Sebab keadaan lagi pun satu lagi, kita kena pandai pilih tapak lah. Kalau kita beli tapak yang laluan angin tu memang tak ada masalah. Macam buah pun semalam kebetulan buah dapat kat sini pun angin ada lalu. So memang seperti kita duduk di kemah tempat-tempat lain lah, memang tak panas. Dan memang kita tak akan terasa terkurung sebab dia ada juga ruang-ruang yang boleh tengok kat luar. Okey, jom kita masuk kat dalam, kita tengok up dalamnya. Okey, ni buat tunjuk ketinggiannya lah. Ketinggian dia tak tinggi mana. Berapa pun tak pasti, 160 kot rasanya ketinggian. Tapi di depan lah, di belakang dia makin todong sikit. So macam bawah 165, bawah kena tunduk sikit lah. Okay, so dia macam ni lah keadaan apa nama dalam dia. Dan satu lagi pun abang, kan, tilam angin ni pun dari payung buah pun baru beli. Saja test yang sebenarnya yang baru beli ni, ada cerita dia juga. Kan, cerita dia tu kebetulan tengok payung buat keluar satu tilam baru. Apa? Cheese. Tilam cheese apa angin tu. Memang tengok berkenan lah. Kan, tapi bila tengok harga tu, Allah Akbar, agak keras lah. Bila agak keras tu, bar ni camper baru. So, tak mampu lah nak beli. So, bar belilah tilam apa nama angin yang lama ni, yang tebal ni. Sebab yang tilam tu cantik, dia nipis je. Dan nipis, dia memang cantik. Kan, so nak buat macam mana kan. Dah apa nama agak keras kan. So, balas lah. Ni, tilam ni dua. Satu buah buh di sini, satu buah buh kat anak buah lah. Baloi tapi. Tapi memang baloi. Memang sedap. Semalam tidur, wow sedap. Kan, silap lah. Dulu tak beli awal. Kan. Tilam ni, dia tak macam tilam buah yang lama lah kan. Kita kena pump sendiri pun semua ni tak payah. Ini semua auto. Kita tekan saja, angin masuk. Nak keluar pun dia tekan saja, angin keluar. So senang untuk kita simpan. Kita boleh tinggal, kita boleh buat kerja lain masa nak set up kemah. So kita tak payah fikir lah sebab dia. Okey. Datang dengan beg. Okey, dia pun datang dengan beg lah. Dia ada beg dia sendiri. So mudah. So kita tak payah duk fikir lah nak cari beg mana, nak beli beg pula kan. So memang dia ada beg sendiri, kita bawa macam tu je. Okey, alright. So apa nama, hujan kembali turun. Buah pun nak tunggu sat lagi nak makan breakfast. Dan juga nak siap-siap untuk balik lah. Okey. Alright. Kita jumpa lagi pula. Okey. Jom. Kita breakfast dulu. Sebelum kita nak apa nama buat turun kemah. Hujan kuil lama kuil lebat pula kan. So pagi ni sepertilah kita bringin style lah. Yang mana yang tak habis malam kita pangat, kita makan lah buat breakfast pagi ni. Ada spaghetti dan juga honey chicken. Bersama dengan apa nama, mocha. Aisyah. Okey, makan dulu.
Okey, hai. Kami dah check out dari Jerut Dusun. So sajalah apa nama kono mai dekat pusat peringgan. Pergi tengok-tengok, ya Allah ya Tuhan, kepala ayam pada. Mau tunjuk apa mau? Bawah. Tunjuk tu, tak. Tunjuk kepala ayam. So polis pun tak bagi lalu. Kalau nampak tu ada kereta polis kan. Tu depan kereta polis, dia sekat lah. Dia kata setakat sini saja, lepas tu kena patah balik. So tak lagi naik atas lah, sebab tengok keadaan ayak terjun sini pun tu dia. Ayaknya banyak. Memang rasanya awal tadi ada pelayak rasanya. Ni pun dah habis ni, hujan pun dah berhenti dah. Semua polis masih lagi kami lalu lah kat atas. Apa pendapat camping pada kali ini? Saya boleh belajar ala boleh belajar lah macam pergi camping. Tengoklah macam hujan lah. Lagi-lagi kalau macam apa orang kata nak buang kemah kan, nak buang kemah time hujan. Tengoklah saya pakai sana. Ala pakai sana time tu kau nampak dah. Dia sampai situ sekali sebab nak buang kemah kan, nak buang turun semua memang susah kan. So kami cabaran dia memang best sebab kita boleh ada pengalaman buat kemah. Okey, apa nama dah habis balik daripada Jerut Dusun. Kami singgah di restoran Top di Gurun. Restoran ni salah satu restoran yang agak famous lah di negeri Kedah. Okey. So kalau apa nama subscriber atau viewer boleh tengok, memang ramai lah pengunjung kat sini, customer kat sini. So boleh recommended lah kalau siapa-siapa yang nak ke Thailand ke Perlis ke ataupun mai Lostang atau mai Sungai Petani, boleh singgah di sini untuk merasai sendiri masakan di restoran Top di Gurun. Kita ambil vlog pun. Ni yang emas steak lah. Sotong buncit jahat. Dah ada ikan bawal, sup, daging. Yang ni pun emas steak juga, daging salai. Assalamualaikum, apa nama? Okey, hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, The Bring In selesai dah. Camping di apa nama Jerut Dusun, campsite di Yan, Titi Ayun Yan. Okey, so dah lepas makan tadi, so nak bangun apa? Nak buat sedikit conclusion lah tentang keberadaan campsite tersebut. Okey, bagi The Bring In, bagi Bob, alhamdulillah campsite dia memang menarik lah, besar, memang luas boleh ramai campers apa nama boleh mai bercamping di situ lah, dan kemudahan dia pun okey. Cuma orang kata apa, bilik ayam tu toilet dia macam ni tau. Dia kadang-kadang dia kena buka, sebab kadang orang tak tahu tau, bila kita buka ayam, kadang-kadang ayam tak ada. Dia berkata lemak ayam tak ada, rupanya bukan ayam tak ada. Kita kena on switch di atas di plug, di apa, di DB tu, DB plug tu kena on. Bila lampu nyala, ayam pun keluarnya elok lah dan laju lah kan. Bagi bom keadaan toilet memang bersih, elok, boleh lah setakat nak mandi, nak apa nama membuang air besar, air kecil, memang okey lah, memang okey. So samalah juga dengan yang buat cerita tentang apa nama tu, sinki pun okey, kolam dia pun okey walaupun buat tak mandi kan, sebab bukan tak boleh nak mandi sebab hujan turun, itu saja. Okey, untuk
first time dia bring in bercamping dalam keadaan kebasahan. Maksud dia kami set up pun hujan, kami tutup kemah pun hujan. So sepanjang hari hujan, so dia memang keadaan dia bila tahulah semua kalau viewer dan juga subscriber yang pernah bercamping, kalau dalam keadaan hujan ni semua ambil maklum lah kan, memang sejuk lah, memang keadaan dia sejuk. Cumanya waktu mula-mula sampai tu memang agak panas sikit lah. Kita pun sampai dalam pukul 1 lebih, memang panas. Tapi selepas tu memang hujan straight sampai ke malam, sampai ke pagi esoknya kan, sampai pukul 12 pun masa nak check out pun memang hujan. So keadaan memang sejuk lah dan kebasahan. Itulah cerita dia kan. Okey lah, buat close review Jerut Dusun campsite setakat ni. InsyaAllah The Bring In dah rancang lah the next campsite yang kami pilih. Cumanya sekarang ni tak tahu lagi duk decide nak ke mana. Cuma ada 2-3 kan, nak tengok kekangan sebab lah ni mau sibuk. Anak-anak pun bila dia orang kata apa, hujung tahun ni mereka dengan exam lah, dengan macam-macam lah kan. So nanti tunggu saja. Okey semua viewer dan juga subscriber, terima kasih lah banyak yang mana menyokong The Bring In dengan tekan butang subscribe. Kami The Bring In sangat-sangat berbesar hati. Dan yang mana viewer yang tengok yang belum tekan lagi bulan subscribe, berharap bolehlah tekan untuk support The Bring In. Okay, so setakat itulah saja video untuk kali ini. Okay, oleh itu jangan lupa like, janganlah lupa komen, share, suruh kawan-kawan tengok. Dan yang paling penting yang bos selalu tekankan itu, janganlah lupa subscribe. Okay semua, bye bye, see you, I love you.